Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to Naija Ramli channel. So hari ni 20 hari bulan 11. Kita nak pergi kata long trip lah, pergi Melaka. So let's go. Siti dah sampai dah ke hotel Siti. Siti nak sampai dah. Tidur. So guys, kita dah sampai dekat Menara Tamingsari. Menara Tamingsari si? Betul-betul atas Menara Tamingsari. Tengok tu, cantik kan? Ni? Panas. La ilaha illallah. Kau tengok toilet dia bayar RM2. Tapi memang half lah cerita dia. Kau tengok si Acik. Kau tengok guys. Bayar RM2. Bayar RM2. Memang half lah cerita dia. Bayar RM2 kau nak kencing je. Guys, sepatutnya tadi kita nak pergi naik Menara Tamingsari. Tapi tak boleh naik pula sebab dia tengah maintenance. So sekarang ni kita orang bercadang untuk pergi ke Museum Melaka lah. So jom kita tengok lepas masuk ke tak. Sebab sekarang pukul berapa sekarang? Sekarang pukul 1.20. So kita nak tengok lah kita boleh ke tak masuk Museum Melaka. Okay, nampak? Mesti korang familiar kalau korang pergi Melaka. Jarang lah orang pergi Melaka. Tak ni. Ada orang nak tembak Meriam. Hati-hati guys, ada orang nak tembak Meriam guys tu. Okay, kita kena tunduk sikit. We should. That one lah. That one. Sekarang. Okay, so sekarang kita memasuki Museum Istana Kesultanan Melaka. Kita kena bayar dulu kat sini. Kena bayar berapa ringgit? Ni ringgit dia. Dewasa RM10 lah. Awak tak ada my card ke? Ada? IC ada? Ada. Kalau ada IC RM10. Okay. Tak cantik kan? Semua ada je masuk. So hot. Bawah dia. Bawah dulu ya? Kita dah masuk dekat Museum Melaka. Dekat tak? Cantiknya. Tengok. Cantik kan? Mak kilau guys. Mak kilau. Cik bukan. Sian dia nak jatuh, nampak tu. Tengok muka dia tengah struggle. Okay. So sekarang kita masuk dekat Museum Archive. Dia tak payah bayar tau. So macam rugilah kalau tak masuk. So dia masuk fee je. Dia museum lah juga. So korang boleh lah masuk di sini sebab free je. Tak ada, dia kena pergi sini. Ni Sir Henry Geni. So kita dah sampai dekat hotel. Sepatutnya kita naik Menara Tamingsari. Tapi Menara Tamingsari masih lagi under maintenance. So kita pergi check in hotel dulu sebab sekarang dah pukul 3. So kita macam nak rehat-rehat dulu. Jadi kita orang call Tamingsari. Kalau boleh naik dah, kita akan pergi. Kalau tak boleh, tak apalah, kita orang tangguh esok ataupun malam ni. So macam tu lah. Kita pun nak rehat-rehat dulu lah. Dah penat dah. Guys, wow, beautiful. So this is our view. Our view. Macam tu, cantiknya, subhanallah. Got a lot of car. Nampak satu bandar Melaka. So sekarang pukul 5 lebih, kita nak pergi makan. Oh by the way, kita orang duduk dekat tu Imperial Heritage Hotel. Dia betul-betul tengah bandar Melaka. So dia berhadapan dengan dataran ni, Mega Mall ni. So senang lah nak berjalan. Dataran Pahlawan nampak. So kita
dah sampai. Kita makan dekat Cengkerang. Cengkerang. Nama kedai ni Cengkerang. So tadi kita orang naik Grab. Dia hantar kita kat situ. Lepas tu kita orang jalan sikit. Dekat sini je Cengkerang. Kedai dia warna merah guys. Itulah. Sedap juga. Beli 2 kilo. Tak ada ikan siakap kita rasa. Ni terung. Udang butter. Sotong. Omelette. Sedapnya. Update kucing. Nasi je lah tak habis. Ni. Astaghfirullahaladzim. Nasi kan. Tu. Kita menung dah masing-masing. Kena tunggu aku makan. So kita dah settle makan. Kalau korang pergi Melaka, korang boleh pergi Cengkerang ni. Sumpah sedap. Sumpah tak tipu. Kita orang makan sedap. Jangan berapa? Out of 10? Memang sedap lah. 8.5 out of 10. Memang sedap. Udang butter dia macam ni. 9 boleh cakap. Tak tahu lah tapi sedap. Ni kedai ni warna merah. Korang boleh datang sini. Update. Sebenarnya kita nak pergi naik beca. Tapi hujan. Jadi kita pun tinggal lah dekat ni, apa nama dia ni mak? Dataran Pahlawan Mega Mall. Depan kita punya hotel je tadi. So tengok-tengok je lah. Sebab hujan kan. Jalan-jalan malam. Menara Tamisari masih lagi tak lepas nak naik. Daripada pagi tadi. Ini tapi dia finally guys, daripada pagi kami tunggu nak naik Menara Tamisari. Sekarang pukul berapa? Tengok. Sekarang pukul 9 malam. Kita dah masuk Menara Tamisari. Lama tunggu nak masuk. Seluruh anggota masa selama 7 minit. Konsep dan seluruh kamu Tamis hari ini berdasarkan kajian kuis Ekonomi Tamisari. Bila semuanya Tamis Rata Tamis Rata tidak bersama sebutan Indonesia di Indonesia Rahul Sebasa Tamis Rata Wisata Besarnya Auto Sudah Islam di Timika. Settle dah naik Tamisari. Habis dah RM20. Tengok ada orang tu naik je, nampak tu. Dari the pinky. Second day kita dekat Melaka. So mungkin pagi ni kita nak pergi naik river cruise. Sebab patutnya malam, tapi takut malam hujan sekarang kat Melaka. Orang Melaka cakap lah. So kita orang nak pergi naik river cruise lah. So kita nak tengok kita. Nah macam tu. So macam biasa kita tunggu Grab dulu. Kat sini korang order Grab je. Order Grab dari hotel pergi Melaka. Kalau tak nanti cari parking je lama tau. So korang order Grab, nanti korang pergi tempat korang yang nak pergi. Naik Grab je. Okay? Melaka River Cruise. Kita nak pergi naik cruise. Walaupun dah pernah naik, tapi kita naiklah lagi. Oh, it's not good tu. Tengok. Tengok semua outfit. Kita orang kembar 5 tau. Tengok outfit kami, kembar 5. Kita kena beli tiket dulu. Tiket sekarang harga berapa? Tiket sekarang harga? Tiket sekarang harga 33 guys. 33. Tu dekat situ nampak tu. Tak tahu dia tulis dekat situ je 38. Tapi dengar-dengar hari tu 33. Tak sure lah. Boleh. Sebab Siti dia punya excited dia terlalu tinggi ranking dia. Dia kena. Tapi mahal. Mana?
It is also popular among the local people and often used for recreational food. These prominent runs from Dataran Muara Melaka and all the way to Taman Limpah Jati. Bersebelahan jeti dataran Muara Sungai Melaka. Di sebelah pengunjung juga boleh melihat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan. The row of shop houses has been remodeled. So kita dah settle naik. Okay, naik river cruise. Kita nak pergi Museum Samudra pula. Museum Samudra tu betul-betul sebelah river cruise je tau. So kalau korang cadang nak pergi river cruise, korang boleh lah terus pergi Museum Samudra. Jom. So ni Museum Samudra. Okay, di tepi jalan je. Kalau korang naik Grab, dia drop kat betul-betul tepi jalan ni. Museum Samudra. Ni harga tiket dia. Jom. Korang bayar RM10, dia boleh masuk 3 museum. Nanti kita tunjuk museum apa yang boleh masuk. View dia cantik. Satu museum sini boleh masuk kan tadi tiket. Satu museum tu nampak ada museum kat situ. Satu lagi museum dekat sana TLDM. Nanti kita tunjuk. Orang zaman dulu lah. Memang gelap. Tadi kita pergi museum ni kan. Ni di bersebelahan je Museum Samudra. So kalau bayar RM10 tadi, kita dapat 3 museum lah. Satu yang tadi, satu Samudra ni, satu lagi yang this one. Yang ni, di berhadapan je. Okay. So cantik guys museum ni. Cantik tau. Besar juga guys museum dia. Besar tau. Tak nampak macam kecil je lah tadi. Tapi bila ni, bila masuk tu pusing-pusing, tak habis. Besar jugalah. So kalau korang nak aircon boleh lah. Nanti kita terlalu juga. Next kita pergi Museum TLDM. Di seberang je. Ni Museum Samudra tu kan. This one. Lepas tu kena minta jalan Museum TLDM. Itu maritim. Yang tu maritim. Kan cantik. Yang penting kepala tak ada. Kepala tak ada. Kepala tak ada. Ada 2 orang tua kat situ. Nampak orang tua je duduk kat situ. So guys, kita nak pergi cari makan. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul apa? Sekarang pukul 12.37. Sekarang pukul 12.37. So dah lapar dah. Kita nak pergi cari makan lah. Kita nak makan dekat depan Menara Tamin Sari ni. Nama kedai dia tak tahu lagi. Sekejap lagi kita confirmkan kita nak makan kat mana. Ayam bakar, asam pedas, daging dia lembut. Daging dia lembut. Daging dia lembut. Kita makan dekat asam pedas selera kampung. Kita dah siap makan lah. Boleh lah. Popok dia sedap lah. Boleh lah cuba makan. So guys, sekarang kita dekat Museum Penjara. Jom kita masuk. Kita tiba-tiba nak pergi Museum Penjara pula. Kita nak tunjuk dekat Siti macam mana kalau budak nakal. Tutup. Abah ni. Adik, kita cakap. Tadi open. Tadi tak lah open. Okay, menjejaki museum. Bukan kau pun nak. Ada pakcik. Nampak pakcik tu tengah tunggu. Kena daftar dulu. Pakcik tu tengah tunggu Siti. Orang masuk penjara. Ada. Mari. Abang mari. Abang mari. Abang mari.
yau lah. Pipik juga guys. So guys, tadi kita pukul 4 kita balik, kita rehat-rehat. Sekarang pukul 6 kita nak keluar lah cari makan malam pula. Macam biasa kita nak lepas Grab je, tapi kita tak tahu lagi nak makan dekat mana. Kita tengah cari nak makan dekat mana. Baru lepas habis hujan. Nampak? Kereta banyak sebab petang kan. Hari dah kereta. Ada semalam kereta tidur kat atas hotel tu. Bagilah tengok dari 800 gram tu, dari 800 lebih sikit. Kita makan dekat ikan bakar segar Haji Musa. Banyak isi sikit. Ini tawar. Ada kerang, sotong cak tepung, ikan bakar, kangkung apa ni? Sekejap guys. Ui, bau petai. Sekejap guys, sempat makan. So kita dah sampai dekat. Cuba teka dekat mana? Dekat Jongkong. Dekat Jongkong ni Sabtu dengan Ahad je dia ada night market. Kalau tak ada pun. Kita jalan-jalan je lah kat keliling. Dia macam tak ada apa-apa pun. Kita orang baru lepas shopping. Boleh kan? Kita orang dekat Jongkong belakang. Kalau korang tengok muka kita orang, agak-agak kita orang habis berapa ringgit? Tak. RM1 je. Sini ada lagi. Korang tak Jongkong walk guys. Okay, actually kita orang nak pergi cafe lain pula after this. Ni nak pergi mana? Mana abang? Abang nak jalan. Grab kita orang terlepas pula. So kita nak makan dekat Just Berry. Abah ajak lepak-lepak je lah. Minum-minum orang kata minum-minum. Ada? 5 orang? Beranak abang macam mana? Jaga. Thank you. Sedapnya. Abang tak tidur malam. Lason. Dalam masa 30 minit habis licin. Apa bawa abang tahu dah tempat mahal. Kita baru balik guys. Sekarang pukul 11. Kita baru balik kan daripada belakang kan mak tak nampak. Gelap dah. Kita dah penat dah berjalan. Pukul 11 baru balik hari ni ya. Tadi ni makan dekat apa nama kedai tadi mak? Berry tu. Just Berry tak silap. Sedap sumpah sedap. Korang boleh pergi kalau korang datang Melaka. Apa tu? Apa tu? Betul tak guys? Total hari semalam dengan hari ni kita orang naik Grab 10 kali. 10 Grab. Tepat 10. So korang kalau nak pergi Melaka, korang boleh naik Grab je. Tak payah naik kereta. Senang, tak payah cari parking, jimat masa. Tapi no money no talk lah. Tapi okey je, tak adalah mahal sangat pun. Sebab kat sini kan ada di sini je. So tak mahal sangat pun. Paling RM17, RM13 macam tu je. Tapi worth it lah. Sebab korang tak buang masa cari parking. Nak pula yang pergi weekend. Kita orang pergi weekday pun ramai jugalah macam pelancong-pelancong luar negara. Tapi tak adalah sesak sangat. Tapi disarankan korang naik Grab je. Parking je kereta dekat hotel. Dan korang nak pergi mana korang naik Grab je. Lebih senang lah. Morning everyone. So hari ni kita nak pergi mana guys? Cuba teka kita nak pergi mana. Sekejap lagi saya tunjuk. Cuba teka dulu. 1, 2, 3. Okay, jap. So dah, kita nak pergi dekat mana? Malaysia Heritage Studio. Okay, so sekarang kita masih lagi lah dekat Melaka. Obviously lah. Kita pergi dekat, nampak cantik kan? Malaysian Heritage Studio. Kedai mata beautiful guys. Banyak lah aku recordnya. So harga masuk dia yang kita orang bayar lah
RM48 satu kepala. Satu kepala RM48. Tapi tu pun sebab beli online. Kalau beli direct dia agak pricey sikit lah. Kat mana je? Di sini. Mesti tak biasa naik MRT. 1, 2, 3. Jom guys. Allah, sekak pula. Luaslah. Baik ke langkah. Look at that. Look at that. On the dancing figure, Ini rumah perlis. please enjoy this journey. Have you ever Abang main-main. So sekarang kita dekat rumah belum pindah. Cantik kan? Estetik. Ni alamak. Tak marah. Garangnya. Okay. Rumah Kedah. Rasok pula dah, aduh. Serius ni. Terkejut. Kenapa? Assalamualaikum. Apa? Abang ada kasi awak nak kerja je. Uish, scary je. Scary. Ini So pretty. Oh, nampak macam besar padahal dia cermin. God, so pretty. Mana mak dengan abang? Mana mak dengan abang? Gelap tadi kasi tak nampak. Ni rumah Selangor. Rumah Selangor guys. Tengok. Siti buka, Siti. Siti buka. Macam. Look at that. Wow. Awak senyum. Okay, kita dah sampai dekat rumah Terengganu. Ni rumah Terengganu. Okay. Rumah Pahang. Jom kita tengok.
tadi kita orang masuk pukul 10.30 lah. Ni sekarang pukul 12.40. So dalam 2 jam jugalah kita orang duduk dekat dalam tu. Tapi best. Walaupun mahal tapi worth it lah. Sebab memang worth it. Memang macam you know, macam jakun jugalah kita orang tadi sebenarnya. So okey lah, korang boleh pergi lah. Kita orang beli Slovenia. So guys, kita pun dah nak gerak ke Jasin. Saya rasa sampai sini je video jalan-jalan Melaka kita untuk kali ni. Korang jangan lupa like, share, subscribe. See you guys in the next video. Bye. And Assalamualaikum.